Assalamualaikum guys. Okay, semalam baru sampai. Saya baru ambil sebiji CBR 1000 tahun 2005 macam tu lah lebih kurang. So condition motor ni mula saya beli, saya tak tengok pun. Saya just tanya dia telefon, tanya condition motor macam mana. Saya dengar macam okey, dia cerita pun okey lah kan. Then saya ambil. Memang kita deal tak tengok barang pun. Okey, secara online je. Jadi semalam alhamdulillah sampai. Jadi inilah barang dia, okay. CBR 1000. Hari ni saya tengok apa benda yang tengoklah condition motor ni macam mana, okay. Teruk banyak ke ataupun tak rosak banyak ke, saya tak tahu, okay. Hari ni baru saya nak tengok. Hopefully dia tak rosak teruk lah, okay. Kalau rosak teruk bagi saya penat jugalah. So berdoa harap motor ni boleh siap. Kita basuh sekejap. Nanti kita tutup chemical. Okay, ni chemical. Baru kasih bersih. Tadi kita dah cuci, dah buka apa semua kan. So kita buka tank, ternampak macam-macam lagi masalah dia. Wire putus. Okay. Ni biasa kena gigit tikus ni. Okay. Banyak wire putus. Ni wire ke injector. Injector ni wire. Tak apa lah, still boleh detect lagi lah. Banyak wire dah putus. Ni kita kena repair semua balik. Okay. Macam-macam lagi ni. Tadi kita dah masuk bateri. So meter ok lah, tak ada apa lah. Cuma nak crank tak boleh. So banyak kita kena check tu. Kena check fuse, check wiring ni okey tak okey, grounding je okey tak okey. So far okey lah, dah masuk kunci, menyala tu okey. Satu feedback yang bagus. Ni kita dah clean juga lah. Kita buang-buang habuk-habuk kan. Tengok kan, penuh habuk tak habuk macam-macam ada, tak terkarun pun ada. Jadi tadi kan bobin dia patah kan. So kita ambil modified lah, kita custom sikit, buat macam ni lah. Okay, welding lantak common lah. Janji boleh buat sementara, esok kan dah okey baru kita buat betul-betulnya. Dan aku perasan juga dia punya radiator ni bila aku isi iron, sebab tu masa berdapat motor ni radiator kosong. Rupanya radiator ni bocor, sebab tu dia banyak dia dah buat JB weld kat sini, bukan main lah. Okay. Kita welding pun dia tampal tepek-tepek, padahal dia bocor belah dalam, dia tampal kat luar. Tak tahulah. Okay. Ni kita boleh repair, kita repair. Ni kipas pun keras. Gasak. Okay, berbekalkan kita punya wiring diagram. Ni kita ambil kat Google je. Ada orang kata gambar kan. Ada wiring diagram je, kita check. So saya dah check sikit. So hari ni kita punya progress, kita dah okay, kita boleh buka. Dan dampaklah dia punya mileage kat situ 59,000. Okay. So tambah pula lagi, hari ni kita dah boleh dah ada crank. Okay, tu dah cukup bagus. Okay, next kita akan check lain pula.